This candle adalah sempena the 14 days of daily vloggings. We celebrate small things. Lighting that small candle tadi rasa macam birthday, padahal it's just 14 days of daily vlog. But I think that will encourage me, motivate me untuk keep on doing it. Let's go on. Few things I need to do hari ni. And first, we're going to BYD punya showroom. That time masa aku ambil kereta, the wall charger belum lagi available. So right now, kita nak pergi ke BYD showroom, which is very near to my place. Kita nak pergi pick up the wall charger. Sebabnya the item is here. Okay, jom. Cumanya tak tahulah bila nak pasang ya. But that will be another episode. Pergi. Kalau korang tengok dekat Pulau Pinang sekarang ni, dia musim bunga macam sakura ni. So roadside memang tengah cantik lah sekarang ni. Tapi masalahnya daun ni bila dia jatuh bersepah jalan. Tak tahulah macam mana dia orang nak bersihkan. But it's going to take lots of effort. First task done, second task kita nak pergi ke kedai printing nak ambil foto. Ke foto lah, artwork lah. Kita nak pergi ambil artwork. Ini first time aku datang ke sampai kawasan ni. Tak expect ada banyak semiconductor kilang kat sini. This is kawasan Prai. Walaupun begitu hampir dengan kawasan rumahku, tapi aku jarang lah masuk kawasan-kawasan kilang ni. Ni adalah actually gambar aku print saja. Aku print ni, aku tunjukkan ke korang. Tak nampak rupanya. Baru nampak. Okay, ni adalah aku print on photo paper. At the same time dia akan jadi banner. Banner ke? So the plan is nanti aku akan lekat benda ni di atas mounting board. Aku sengaja gunakan photo paper dekat sini so that nampak premium dia punya finishing tu. Kalau korang nak aku print macam ni size A2, boleh send je gambar kat aku. Aku print dengan harga RM50 je. Besar kan? Nak senang boleh beli frame dekat IKEA dan slot in je. Ini size A2. See, besar. It's a matte finishing dengan coating sekali. Okay, jom kita gerak dulu sebelum jalan jam. Sekarang dah with the kids and the family. Kita nak pergi buka puasa, and at the same time lepas tu nak hantar Noh pergi dia punya kelas robotik. We decide it is better untuk pergi sedekat yang boleh dengan tempat kelas dia tu pada waktu berbuka, so that dia tak sampai lambat lah. Walaupun rumah aku cuma 10 minit je dari situ, tapi disebabkan jam semasa bulan Ramadan ni, boleh jadi setengah jam. Bila tengok balik printing on photo paper tadi, rasa seronok gila. Sebab I'm always feel excited when it comes to printing it on the papers. Mulanya aku nak print atas kertas biasa je, tapi thinking of ada gambar dalam tu, so aku rasa apa salahnya kan just terus print atas photo paper, so I can show to the customer this is how the finishing look like. So aku throw two birds with a stone. Tengok ni lori ni, ya Allah bahayanya. Tengok tayar dia. Kita orang kat sebelah pun rasa takut gila. Cepat-cepatlah kita orang gerak. Okay, kita ke depan lagi lepas Padang Badawi. Okay, kita dah sampai. Rupanya kat tepi tu ada bazar Ramadan. So agak sesak sikit lah kat sini. Wah, sangat.
Ada apa? Nasi. Tu asam pedas. Lama sangat mikirnya. Ya Allah. Ini apa? Chicken burger. Chicken burger. Ini full beef. Oh, full beef. Oh, ni aku punya. Sementara aku tunggu buka puasa ni, sempat fly drone kan, kalau korang tengok tadi tu. Tak sangka lah, tapak yang banyak kereta tu sebenarnya tempat lama tapak Majlis Bandia Sembilan Pride. Tak sangka lah jadi tempat parking kereta sekarang ni. Jangan usik tangan kotor. That's the thing about doing the vlog. Sometimes you accidentally explore things lah. So, itulah. Tak expect lah. Dulu bangunan MBSP dah jadi tempat parking kereta. Kasutnya dah mana ada harus sudah kurang penting. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a fireman. Ya, sementara tunggu Noh habis dia punya kelas, kita orang karaoke lah dulu. Dia lagu Golden APT dengan Dah tak larat nyanyi dah pun ha. Forever. Oh, every moment spent with you is a moment I treasure. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.